Like, apa cabaran kau paling besar? Apa kat luar? Bagi kau, apa cabaran kau paling besar? Banyak aspek ni. Cabaran aku paling besar. Aku tak nak jawab tu. Cabaran aku paling besar. Untuk cabaran aku paling besar adalah bagi aku untuk lawan diri aku sendiri lah. Aku rasa untuk aku amalkan apa yang kita patut amalkan, apa yang kita baca Al-Quran, halalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran, dan haramkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Aku rasa adalah nafsu aku sendiri lah. Kita punya diri sendiri lah bagi aku. Kadang-kadang semua benda, circle, kita cuba okeykan, family dah okey, ada ustaz, siapa lagi sebenarnya, like untuk kita amalkan agama tu dah boleh dah. Apa je yang kau tak ada?